Okey, ni kita sedut minyak hitam ni. Masuk dalam ini. Botol tu saja kita yang kecil daripada oil sum itu. Okey. Sambung pada bateri. Kita switch on. Minyak hitam ni dah kurang kita ni. Kena sabar sikit, terus saya masukkan balik. Saya masukkan balik. Okey, try lagi sekali. Switch on. Tapi tak sabar. Okey, fungsi ni ya. Kita ambil takungan satu lagi lah. Takut dah penuh ni. Kau tahu cepat penuh. Lesen apa? Minit 2 dekat dalam penuh dah. Laju. Okey, cabut minyak hitam. Dah ada kat sini. Tu dia ya. Takungan dia. Kita boleh cabut minyak hitam. Oi, ketat kau ni pasang. Tu tak boleh macam ni. Kita pakai tool buka. Okey. Siap. Dia sekali-sekali dia saman kan. Saya sekali lagi tak pernah ni. Ada terkena tu. Terbang RM50 semalam. Sekali-sekala redor lah ya. Borang tu dah serah dah. Rotek ada apa ni, rotek ada apa ni, lesen ada apa tu, cukai pintu yang kita bayar. Dia cek cukai pintu dah. Oh, jangan tak bayar. Dia jangan tak bayar. Cukai pintu ndak, dia geran kereta ndak, nama geran nama kereta. Saya sebenarnya cukit last kali ada sekatan apa ni, rotek tu. Alamak saya kata. Pergi-pergi tak 130. Boleh